Finishing kami akan cuba buat yang sebaik mungkin lah, berkualiti. Contohnya produk kami pakai kayu yang baik, kena buat R&D 2-3 kali sampai jumpa yang perfect yang apa kami nak. Port Dickson, namanya cukup sinonim sebagai destinasi percutian tepi pantai menjadi pilihan ramai. Namun, di sebalik deruan ombak dan keindahan pesisirnya, tersembunyi sebuah bengkel yang mengangkat ayat-ayat suci Al-Quran menjadi seni yang eksklusif. Dengan gabungan teknologi laser berketepatan tinggi dan sentuhan kemas yang teliti, setiap hasil bukan sekadar hiasan dinding, tetapi menjadi karya yang membawa nilai seni dan makna. Yang kami jual ialah macam kami menyediakan barang laser cut, contoh macam ayat Quran laser cut. Lepas tu untuk tempahan pun kami ada buat. Macam ayat-ayat laser cut pun boleh buat tempahan. Lepas tu portrait ke ataupun plakar ke. Untuk corporate gift pun kami boleh buat juga. Permulaannya kami buat frame sajalah. Jadi orang datang hantar gambar, just kami framekan casing, hanya buat casing saja. Jadi dalam 2015, 2016 macam tu, bos datang idea untuk menjual barang. Jadi apabila datang jual barang ni, dia buat produk lah. Lepas tu datangnya buat jam, lepas tu daripada jam buat gambar atau ayat Quran. Lepas tu baru datang laser yang besar. Daripada laser yang kecil sampai ke laser yang besar lah sekarang. Walaupun dibantu teknologi laser berketepatan tinggi, setiap hasil tetap bergantung pada ketelitian insan di sebaliknya. Setiap tetapan mesin dan setiap reka bentuk perlu diselaraskan dengan penuh cermat. Ini saya nak buat frame corporate ataupun frame biasa, ni lah tempahan 2D punya portrait. Jadi ni lah contoh dia. Ni papan kami pakai laminated plywood. Lepas dah edit semua daripada komputer, kami masuk dekat mesin ni. Lepas tu kami akan laserkan lah. Jadi ni layer yang pertama. Pertama dia akan engrave dulu, baru dia akan cutting lah. Ni first layer kami buat. Ni first dia tengah engrave. First layer, second layer beza dia macam berdouble lah, dia macam 2D. First tu mungkin background dia, yang second layer baru gambar bangunan ni lah. Lebih kurang macam tu. Okay, selepas 13 minit dia baru selesai engrave. Jadi ikutkan dia terus gerak. Jadi kami boleh terus gerakkan dia ke arah cutting pula. Cutting for border. Jadi yang ni dia cutting lah. Cutting ni dia punya power dia agak slow sikit. Yang ni dalam size A3 dalam 14 minit. Tapi ni belum finishing lagi lah. Yang ni first layer. Saya akan buat yang layer yang kedua pula lah. Jadi yang layer kedua ni dia akan duduk atas yang tadi ni. Dia akan engrave dulu baru dia akan cutting. Sekarang dah settle untuk second layer. Ini lah second layer. Dan ini akan duduk atas dia lah. Jadi sebelum nak tampal semua kami akan buat finishing lap semua. Jadi kita akan terus ke finishing untuk pembersihan. Booth kami untuk menjual ada dekat Johor dengan Port Dickson. Jadi kalau kat Johor dekat Ansana Johor Bahru Mall, kalau Port Dickson dekat showroom kami lah. Tapi showroom ni ada masuk on, ada masuk off sebab kami keluar event kan. Event yang kami pergi banyak lah. Antaranya yang paling banyak kami pergi event craft tangan. Under MTIB pun ada, under Maha pun ada juga, tapi setahun sekali lebih kurang. Tapi kebanyakan craft tangan. Craft tangan contohnya macam event besar, craft tangan dekat KL, dekat Perlis ada, dekat Kedah pun ada. Keindahan sebuah karya tidak hanya terletak pada ukiran yang dihasilkan, pemilihan bahan, ketepatan ukuran, serta proses penyediaan bingkai yang kemas dan rapi menjadi pelengkap kepada keseluruhan hasil. Okay, mula-mula kita akan potong liner dia dulu. So, mesin ni agak bising jugalah. Okay, untuk liner dah siap potong. Sekarang kita nak buat untuk bingkai luaran frame pula. Bingkai yang kita dah buat tadi, ya, bingkai. Lepas tu kita akan paku dia untuk jadikan dia frame.
Tadi dia tak melekat, sekarang dia dah melekat lah. Sama juga dengan yang ni. Cuma kita kena adjust dia balik je. Dah adjust, baru kita pakukan dia. Baru bagi dia center betul-betul. Baru kita akan paku dia. Kita akan letak cermin dulu. Kita akan letak cermin. Pembersih, kita bersihkan dia sekali lagi. Kemudian baru kita ambil liner untuk dalam frame. Dan kita pasang dia kat sini. Gambar yang sebenar, kita letak dia macam ni. Kemudian kita akan paku lah. Kita akan pasang papan background yang tak akhir lah. Saya akan tunjuk cara untuk paku dia lah. Dan kita matikan dia terus. Terakhir sekali kita pasangkan dia hook untuk tempat sangkut. Okay guys, dah siap. Sekarang kita akan buat produk. Kira produk yang kami menjual lah. Macam yang tadi kami buat barang untuk tempahan kan. Yang ni produk yang kami jual. Jadi selepas kami potong ikut saiz yang kami nak, dah center baru kita gerakkan. Tender cutting ni dia tak ambil masa terlampau lama lah. Mungkin dalam 5 minit, 8 minit lebih kurang. Sekarang proses untuk pasang lah. Jadi sebelum pasang kami akan bersihkan dulu. Lepas tu baru kami akan pasang. Dia lagi sulit design, lagi payah lah orang yang memasangkan tu. Tender kalau macam yang agak susah sampai 2-3 orang macam tu lah. Kalau terlampau halus kan, besar dan terlampau halus. Kalau macam ni simple ni mungkin dalam 5 minit, 7 minit. Lebih kurang macam tu. Sekarang pasang ni dah settle. Jadi kita akan terus ke macam yang tadi lah, department untuk di-framekan. Untuk mendapatkan barang kami atau kontak kami, boleh datang direct ke Port Dickson, iaitu Batu 1, Port Dickson, Negeri Sembilan, bersebelahan dengan MPPD, tak pun booth kami dekat Ansana Johor Bahru Mall. Jadi kalau untuk tempahan ataupun nak direct contact, boleh datang ke area situ lah, Ansana Johor Bahru Mall, tak pun di Port Dickson. Tapi kalau untuk update kita pergi ke event atau mana-mana event, boleh cek di Facebook kami, Frame Workshop tak pun Mark Frame ataupun Anakarya pun boleh. Ada 2-3 lah akaun. Setiap ukiran bukan sekadar menghiasi ruang, tetapi turut membawa nilai dan makna yang mendalam. Apabila teknologi dipandu oleh kemahiran, lahirlah sebuah karya yang bukan sahaja indah dipandang, malah membanggakan.